Halaman yang ke-25 daripada ayat 164 hingga ayat yang ke-169 mempunyai beberapa panduan untuk kita. Pada ayat yang ke-164 Allah mengenali tanda kekuasaan Allah dengan perkataan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Allah bawakan tentang pertukaran malam dan siang, tentang kapal yang berlayar di lautan. Semua ini adalah laayatil liqaumi yaqilun. Ayat-ayat kebesaran Allah untuk kaum yang sentiasa menggunakan akal. Dan perkara ini penting kerana apa? Kerana akal kita ini berperanan untuk mengelak kita daripada terjatuh. Seperti orang Arab yang pakai tudung, pakai serban tersebut, ada getah yang mengelakkan daripada jatuhnya kainnya, itu yang dinamakan sebagai iqal ataupun igal. Maka apabila kita menggunakan akal dengan berinteraksi dengan awan tentang apa sahaja angin yang dinyatakan pada ayat 164, ia akan menyebabkan kita makin lagi terjaga akal yang sejahtera. Nombor satu. Yang kedua adalah bercerita tentang bahaya syirik yang dinyatakan pada ayat 165, wa minan nas, di kalangan manusia ada yang mengambil selain daripada Allah andada, sebagai seteru, sebagai perkara yang disyirikkan, yuhibbunahum kahubbillah. Bukan kerana mereka lebih cinta daripada Allah. Allah menegur walaupun cintanya sama dengan Allah pun tidak dibenarkan. Maksudnya kadang-kadang dia 50-50. Kadang-kadang ada masa dia ikut Allah, ada masa dia tidak ikut kepada Allah. Ada masa dia suka kepada peraturan Allah, ada masa dia tak suka. Maka kecintaan begitu tidak diterima kerana ia mengundang kepada syadidul azab yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang ketiga, Allah nyatakan pada ayat yang ke-168, iaitu wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah perkara yang baik dan halal, jangan ikut pada syaitan. Apa pelajarannya? Makanan adalah salah satu cara untuk syaitan menggoda kita. Apabila kita tidak dapat memilih makanan yang baik-baik ataupun yang halal, kita main sapu sahaja, ataupun sumber pendapatan kita bukan daripada sumber yang sebenar, ini adalah cara bagaimana syaitan ingin masuk ke dalam diri kita. Bukan sekadar terus sahaja tinggal salat, buat perkara jahat, bukan. Ia bermula salah satunya melalui makanan yang kita pilih. Jadi ini panduan dalam halaman yang ke-25 untuk sama-sama kita jaga beberapa perkara ini agar kita terus dipandu oleh hidayah daripada Allah.